Ramai masuk bisnes hartanah sebab nak cari duit. Tapi bila duit jadi satu-satunya tujuan, hati mula rosak klien jadi nombor, bukan manusia. Dan waktu itulah wang mula memakan diri. Sebenarnya, duit tu hasil bukan tujuan utama. Bila kita kejar nilai dan bantu orang selesaikan masalah rumah mereka, duit akan datang sendiri. Nak kekal ikhlas dalam bisnes, pertama, ingat niat asal. Kenapa engkau mula jadi ejen dulu? Kedua, utamakan servis, bukan komisen. Kalau rumah tu tak sesuai untuk klien, beritahu terus. Jujur mungkin nampak rugi hari ini, tapi kepercayaan yang kau bina tu bernilai lebih besar daripada satu sale. Dan ketiga, jangan banding rezeki sendiri dengan orang lain. Fokus pada usaha, bukan angka. Bila hati bersih, rezeki jadi berkat. Bila niat betul, duit akan datang dengan cara yang betul. Ingat, dalam bisnes hartanah, kejujuran bukan kelemahan, itu senjata paling kuat ejen sejati. Klik link di bawah untuk maklumat lebih lanjut.